A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Apa khabar anak-anak, adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang di luar sana? Kita bertemu sekali lagi dalam siri soal jawab remeh-temeh tentang zakat, tetapi kita malu nak bertanya, dan untuk episod kali ini kita akan lihat persoalan-persoalan berkenaan dengan zakat harta perniagaan. Baik, kita lihat soalan ke-64. Saya selalu dengar orang kata harta perniagaan kena zakat. Dulu tak terlibat dengan perniagaan, maka tak ambil kisah sangat. Tetapi sekarang bila sudah niaga ini, kena ambil tahu juga apakah yang dikira harta benda perniagaan? Jawapan, ini satu lagi zakat yang penting. Mungkin ramai peniaga mengabaikannya kerana kurang kesedaran tentang zakat harta benda perniagaan. Sebab itu, orang yang ingin terlibat dalam perniagaan perlu ada kesedaran untuk berzakat. Tambahan pula ada hadis yang menyebut, yang bermaksud, sesungguhnya para peniaga dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan orang jahat, melainkan orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan benar. Riwayat Tirmizi. Setiap benda yang diperniagakan selain daripada emas dan perak, maka ia adalah harta perniagaan. Ini termasuk baju, perhiasan wanita, perhiasan rumah, perabot, buku, haiwan, barang-barang runcit dan sebagainya. Kalau peniaga pakaian, maka kain, baju, selendang dan sebagainya adalah harta perniagaan. Kalau peniaga kaset dan CD, maka semuanya yang disediakan itu dijual adalah harta perniagaan. Bagi memastikan ia harta perniagaan, biasanya ada dua syarat utama, iaitu niat dan amal. Sebenarnya, bukan semua yang manusia miliki dianggap harta perniagaan. Kalau yang tidak berniaga, sudah besar kepastiannya bahawa benda yang dibelinya bukan harta perniagaan. Kalau yang berniaga, ada dua kemungkinan. Contohnya, peniaga barang runcit. Kalau dibelinya barang runcit seperti bawang, garam, gula, laksa dan sebagainya untuk dijual di kedainya, maka itu harta perniagaan. Kalau dibeli pula hanya untuk kegunaan di rumah, maka ia bukan harta perniagaan. Baik, soalan ke-65. Macam mana dengan perangai sesetengah manusia yang selalu bertukar kereta? Tahun sudah dia membeli sebuah kereta untuk kegunaannya. Niatnya jika harga naik, akan dijualnya kereta itu untuk membeli kereta lain. Adakah kereta ini termasuk dalam barang perniagaan? Jawapan, ini pun bukan harta perniagaan kerana hanya niat sahaja dan keinginan. Tetapi kalau dia memang membeli kereta untuk dijual, maka itu barulah harta perniagaan. Sebaliknya pula, jika peniaga mengubah niatnya untuk menggunakan harta perniagaan kepada penggunaan peribadi, maka ia bukan lagi harta perniagaan. Contohnya, jika kereta yang dibeli pada asalnya untuk diperniagakan, kemudian dia ingin menggunakannya untuk keluarga, maka ia bukan lagi harta perniagaan. Soalan ke-66. Saya berniaga kedai runcit, mempunyai bangunan dan lori sendiri untuk kemudahan membeli barang-barang kedai. Adakah ia juga dikira sebagai harta perniagaan? Begitu juga dengan barang-barang keperluan lain seperti perabot kedai, penimbang dan lain-lain. Jawapan, ada sedikit kekeliruan berkaitan harta perniagaan hingga ada yang menyangka bahawa kedai yang dibeli atau lori yang digunakan untuk mengangkut barang juga dikira sebagai harta perniagaan. No. Sebenarnya, bangunan, perabot, mesin kira wang, alat penimbang, plastik bungkus barang dan sebagainya yang tidak dijual oleh peniaga bukanlah harta perniagaan. Semua ini hanyalah wasilah atau alat pengurusan perniagaan sahaja. Ia adalah aset tetap bagi menjalankan perniagaan. Soalan ke-67. Pasal zakat ini saya selalu was-was. Betulkah suruhan agama atau hanya hilah pemerintah kerana nak kumpul duit? Sebabnya fardu solat tak pernah pun buat kempen pada orang ramai, buat akta dan sebagainya. Okeylah kalau betul supaya tidak was-was lagi. Apakah dalil kewajipan zakat harta perniagaan? Jawapan, apa pula dalilnya? Tak pernah dengar pun ada zakat harta perniagaan? Ada dalilnya. Antaranya, pertama, Quran menceritakan zakat yang diusahakan. Umumnya perintah Quran tanpa mengkhususkan apa-apa adalah suatu isyarat kepada zakat ini. Yang kedua, ini diperkukuhkan dengan satu sunnah. Samurah bin Junduh
radhiyallahu anhu berkata, maksudnya adalah Nabi SAW menyuruh kami mengeluarkan sedekah, yakni zakat, daripada apa yang kami sediakan untuk perniagaan. Riwayat Abu Daud. Yang ketiga, menjadi amalan para sahabat radhiyallahu anhum untuk mengeluarkan zakat harta perniagaan. Yang keempat, dari sudut logik, barang-barang perniagaan adalah wang dalam bentuk barang. Ia boleh menghasilkan keuntungan. Kadar nisabnya ialah sebagaimana kadar nisab zakat wang. Wang ini pula sentiasa berubah-ubah kerana berdasarkan harga emas. Cuma bilakah kadar nisab itu dikira? Ada beberapa pendapat. Antaranya, yang pertama, kadar nisab pada akhir haul sahaja. Mungkin susah juga untuk mengira kadar nisab sepanjang tahun. Jadi mudahnya dengan hanya mengira kadar nisab pada akhir haul. Contohnya, pada setiap awal bulan Muharram, kiralah stok barang berapakah nilainya. Kalau cukup nisab, bayar zakat. Kalau tak cukup, selamat. Ini pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu dan anak muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang kedua, mesti cukup nisab sepanjang tahun. Maknanya seminggu sekali kena semak stok barang sama ada cukup nisab atau tidak. Kalau sudah 6 bulan cukup nisab, tiba-tiba bulan ke-7 kadar nisab tak cukup, maka terputuslah haul. Kena mula tempoh haul yang baru. Macam ini lambat juga untuk kena zakat. Ini pendapat Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Yang ketiga, awal haul dan akhir haul sahaja. Pendapat ini pun senang untuk diamalkan. Ini pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kadar zakatnya pula hanyalah 2.5% sahaja. Soalan ke-68. Semasa peniaga membeli barang secara borong, biasanya dengan harga yang murah. Kemudian peniaga menjualnya dengan harga yang tinggi sedikit untuk keuntungan. Dalam proses menilai zakat barang perniagaan, harga yang mana satu perlu diambil kira? Jawapan. Peniaga membeli barang secara banyak atau secara borong. Sudah tentulah harganya murah. Kemudian menjualnya dengan harga tertentu bagi mendapat untung. Katakan modal satu barang RM1. Peniaga menjualnya dengan harga RM1.50. Jadi apabila sampai tempoh haul, harga manakah yang akan digunakan bagi menilai jumlah keseluruhan modalnya? Ada pendapat menyatakan bahawa harga yang dibelinya secara borong. Ada pendapat menyatakan bahawa harga jualnya. Mungkin juga boleh diambil harga antara harga belian dan harga jualan. Wallahu a'lam. Baik. Soalan ke-69. Saya sedang mengusahakan perniagaan barangan sukan. Saya tahu harta perniagaan ini kena zakat. Tapi masalah saya ialah kaedah pengiaraannya itu yang saya tak faham. Minta tolong Ustaz terangkan cara mengeluarkan zakat harta perniagaan. Kalau boleh berikan contoh pengiaraannya sekali. Disclaimer, saya bukan Ustaz, saya baru nak start. Baik, jawapannya. Harta yang ada pada peniaga terdiri dalam beberapa bentuk. Antaranya, yang pertama, barang-barang perniagaan yang ada. Yang kedua, wang jualan dan keuntungan termasuk yang disimpan dalam akaun bank. Yang ketiga, hutang yang diyakini akan dapat diterima oleh peniaga dalam tempoh tertentu. Mudah saja secara teori, iaitu apabila tiba tempoh haulnya, maka campurkanlah ketiga-ketiga perkara ini dan barang-barang perniagaan atau stok hendaklah dinilai berapakah keseluruhan harganya. Hutang pula hendaklah hutang yang boleh dapat balik. Jika nilainya mencukupi kadar nisab, maka zakatkanlah ia. Sila lihat gambar rajah yang diterangkan. Contoh, stok barang RM13,000, simpanan bank RM9,000, hutang RM3,000, jumlahnya RM25,000. Maka zakatnya ialah 2.5% darab RM25,000 bersamaan dengan RM625 sahaja. Satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah hutang peniaga kepada orang lain. Jika peniaga ada berhutang, maka hendaklah ditolak nilai hutang tersebut sebelum dikira zakat. Contohnya, stok barang RM13,000, simpanan bank RM9,000, hutang RM3,000, jumlah RM25,000. Hutang peniaga RM5,000. Maka zakatnya ialah 2.5% darab dengan RM20,000 sahaja. Iaitu bersamaan dengan RM500 sahaja. Ini hanya sekadar contoh ringkas sahaja. Yang penting,
ada keazaman untuk mengeluarkan zakat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kedaifan diri saya sendiri. InsyaAllah pada episod yang akan datang kita akan lihat soalan-soalan berkenaan dengan masalah harta untuk zakat. Jadi sehingga kita bertemu sekali lagi, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.